Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, still day 3, tapi dekat Osaka. Previous video kita dah check in, so kita keluar balik jalan-jalan kat nearby hotel. Lepas tu kita jumpa kios ni, kita beli creme brulee. So kita try, memang sedap. So let's check it out, apa yang kita akan buat untuk esok Morning. Okay, hari ni kita nak breakfast hotel. Okay, breakfast. Kita tak makan benda-benda ni semua. Memang tak boleh makan. So kita ambil roti, cereal ada. So kita makan benda-benda yang boleh makan lah. Porridge kat ujung sana. Onigiri ni dia kena request buat, baru dia buat. Dalam ada telur salmon. Dah sampai ke stesen Nara Park, Tojidai Temple Kasugatsuya Shrine, Fukiji Temple Nara Museum. So west exit ke east exit ke? Ini adalah keluar daripada train station, exit 3 ke Nara Park. Lalu dekat area shop ni taklah sejuk sangat. Okey, kita panggil kat sini adalah Kintetsu Line Market. Okey, tengok ni, besar gila. Besar separuh tapak tangan. Tengok ni makanan dia, apa benda ni? Kedai ni dia akan buat pounding tau mochi ni. Tapi hari ni pagi-pagi dia tak ada. So nanti petang sikit ramai. So, kita dah sampai. From ni Kintetsu Nara Station tadi tu. Jalan lebih kurang dalam 500-600 meter tau ke Nara Park. Okey, kita dah sampai ke Nara National Museum. Let's go. So come. Let's do. Dia ni kan, dia orang pandai bau tau dekat kita kalau nak makan. Bagilah kat dia. Kita beli biskut ni untuk dia orang makan. Satu biskut ni 200 yen. So you bagi, I ni, I nak bagi. Bagi capek ya. Oh, ni baru ah. No. Terus bagi mulut dia jangan tunjuk macam ni, terus masuk mulut dia. Okey. Okay, kita nak pergi Todaiji. Jom. Sini buat temple lah, sebab apa sini kan Buddhis. Okay, kita nak masuk kat dalam ni 800 yen.
Ya, nak tengok benda ni. Kan, banyak turis masuk. Itu masuklah, tengok. Okay, ni close up. Higashimuki Shopping Street. So tadi kami masuk sini lah, lagi dekat. Masuk street ni, tembus ke Nara tengah-tengah. Memborong untuk orang Malaysia. Tadi pagi tak ada orang kan, tengah hari pukul 11 dah start penuh. Mochi dalam di inti kacang sedap, lembut. Okey, selepas Nara kita ke Shinsekai. Kita nak pergi kat tower tu. Nampak tak tower dekat atas tu? So kita lalu area sini untuk ke tower. Oh, cantiknya. Shinsekai. Oh. Kali kat sana pergi zoo tau. Kita tak masuk lah zoo. Okay, ni di area tengah ke tower. Okay, jom. Area Shinsekai Osaka. Nanti nak keluar kat situ. So tengok ni, Sultankaku Satellite. Okey, awak kena beli online kat dalam ada mesin. Harga dia 1,000 tu 1,200. Kanak-kanak pula 500 tu 600 yen. Nampak? Dia slide daripada atas. Yang ni kena bayar additional. Tahu. Dia belah sini dulu tengok. Observation tower. Berani boleh naik pakai tali jalan. Kat situlah lorong tu. Okey, dalam ni Shinsekai Market ni yang lama punya ni. Jom kita tengok. Okey, Shinsekai Market ni banyak close. So tak ada benda sangat. Macam Pekarabu, macam Thailand ada. Dulu-dulunya. Tengok ni, Strawberry Mania. So lepas ni kita jalan kaki ke Dotonbori. Sana Shinsekai. Masuk sini.
Wayu tu. Okay. Kobe beef skewer pula. Kita try ya, tengok macam mana. Satu lagi makanan, Kobe beef. Bismillah. Sedap. Dia rasa daging sikit, ada lemak-lemak sikit. Tapi tadi amazing yang tadi. Masuk dalam mulut terus cair yang tadi ya. Tapi ini pun sedap. Murah sikit yang ni. Rasa daging. Penggemar steak sila datang ke sini. Strawberry? Ya. Kita dekat area Dotonbori, ada riverside ni, ada river cruise. Kita nak pergi dekat situ, Sumo, ambil gambar. Okay, siapa yang minat untuk naik boat ni 20 minit lalu kawasan sungai dekat Dotonbori ni, harga dia 1,200 to 1,500 yen. Kalau kanak-kanak 400 to 800 yen. Okay, yang ni view daripada jambatan. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe my channel untuk melihat lebih banyak video. So until next time, see you again. Bye. Assalamualaikum.